semalam aku berkesempatan lah pergi kat rumah orang-orang tua. Aku nampaklah senyuman diorang, tapi mata diorang cerita benda lain. Diorang nyanyi kuat-kuat masa kita orang karaoke. And ya, sini kan ramai, ketawa pun ramai-ramai. Diorang ada kawan lah, diorang tak bosan. Kalau diorang seorang-seorang kat rumah kan diorang bosan. Tapi bila mikrofon yang kita orang karaoke tu off, sunyi tu datang balik. Bukan sebab tak ada lagu ke tak ada apa, tapi ya tiba-tiba sayu je hati ni bila tengok diorang. Masa aku berbual dengan diorang, aku berborak dengan diorang, banyaklah aku sedar bukan hadiah pun yang diorang nak, bukan duit pun yang diorang minta, bukan barang-barang mahal, barang-barang branded. Diorang tak minta benda tu. Diorang hanya minta kesihatan, dengan diorang minta masa yang ikhlas, masa yang kita selalu cakap nanti. Ya, bila ingat balik, seorang mak boleh jaga berbelas orang anak, tapi seorang anak belum tentu boleh jaga seorang mak. Tapi jangan salah faham, dalam ni bukan semuanya yang anak diorang tinggal ke apa, bukan. Ada yang memang pilih sendiri untuk duduk dengan kawan-kawan. Ada juga yang memang anak diorang bayar untuk duduk dekat sini, yang mungkin terikat dengan kerja. Kita doa yang baik-baik untuk semua orang, okey?